Adakah bos aku T-Rex berhasil survive kat office? Isnin pukul 10 pagi. Aku tengah syok live video kucing, konon-konon cari inspirasi. Tiba-tiba meja bergegar. Air dalam cawan bergoncang. Macam ada T-Rex tengah jalan. Oh silap, memang T-Rex pun. Bos aku tengah datang ke arah aku. Muka nampak macam lapar. Morning bos. Ni report semalam saya dah siapkan. Aku cuba senyum. Senyum kambing. Dia pandang report tu. Dia pandang aku. Lepas tu dia hembus api. Hangus report aku. Okey, panik tak membantu. Aku tarik nafas. Tukar plan. Bukan lari, tapi hadap. Bos, saya faham. Report ni salah. Bagi saya 5 minit untuk rangka semula plan dan bentangkan pada bos. T-Rex tu berhenti mengaum. Dia pandang aku macam proses data. Dia mendengus. Tapi, dia angguk. Aku terus capai whiteboard marker. Lakar 3 poin utama. Cepat dan padat. Dia tak bertukar jadi putera raja. Dia masih T-Rex. Tapi T-Rex yang lebih tenang. Proceed. Update me. Moral dia, hadap raksasa, jangan bagi alasan. Bagi jalan penyelesaian. Baru dia cool down.